Yeay. Start. Asal starting aku akan menjerit. Okay. Yeay. Wow. Wow. Hari ni berapa bulan? Tenang. Hari ni 20 hari bulan 20 hari bulan. 20 hari bulan September 2025. Esok hari apa cik? Esok hari Ahad. Hari kau tak dah tak ada dah. Hari apa? Hari aku apa? Hari kau dating. Sial, masuk lagi. Benda tu best. Kau dah bagi hint tadi. 3 episod dilema je. Terus. Tapi aku okey. Okay. Aku okey. So 20 hari bulan. Apa? Live update kecil tengah makan Maggi. Maggi kau. Yeah. SMA. Panas juga tak dia. Panas kau nak aku sedut. Aku cuba lah. Mehiha. Cuba lah. Mehi. Betul juga. Cuba Menggigil lah kau. Sebab panas. Okay. Tak boleh. Kecil. Live update kecil meninggal. Awal. Tapi Ji, aku makan Maggi cup. Okay. Aku buatkan kau tadi Maggi goreng. Betul. Member tak makan. Dia tak makan malam ni sini. Kenapa? Ni ada kimia. Kimia? Ha. Kau ni macam agraban pula abang tu. Tak boleh. Dia kimia. Kenapa tak boleh? Dia kimia. So kau dah kira. Sebab dia ada wax. Aku dengar lilin. Memanglah. Jadi aku ambil keputusan nak baik aku makan lilin. Jadi kau makan lilin lah kan? Cantik. Tapi lilin tu ada perisa tak? Tak ada. Lavender. Dia ada. Yang Tu warna. bau. Oh ya ke? Tapi tu consider lilin juga. Wax. Wax lilin. Maknanya kita pakai kat rambut tu lilin lah. Ya. Memang kan. Wax. Ya. Oh. Habis kereta wax. Sama juga. Oh. Aku tahu wax tu adalah bahan ataupun liquid. Dia kira waxing. Nak aku LGBT ke tak? Tak payah. Kenapa kau dah Dah standby masalah. Oh, nanti kita akan bincang pasal benda yang hangat. Ya betul. Tapi malam ni kita bergerak Malam mana? Oh, malam ni. Malam ni. Oh, sekarang siang. sekarang siang. Tengah Sekarang siang. petang. Hari ni kita nak pergi mana Ji? Kita akan gerak ke Rockin Jam Hall. Ya. Final gig dekat Rockin Jam Hall. Apa nama event dia? Bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Yes. So kita akan gerak sana. Aku pernah pergi sekali je. So ni kali kedua aku pergi. Ni kali pertama kau pergi. Aku selalu lalu saja. Masuk tak? Lalu pun tak. Aku lalu pun tak. Inilah masanya. Oh. Tapi malam ni kau gerak ke tak ni? Tengok keadaan kan? Tengok keadaan. Aku harap Maksudnya? Pak An datang awal. Oh, Kan okey. Pak datang kan. Pak datang. Ada Pak An ni. Aduh, Pak. Ni memang. Tak apa, nanti kita cari alasan untuk Pak An tak datang malam. Faham kau? Tak boleh Ya, aku datang dari jauh tau. Amat. Kawan kau datang memang tidur je kan? Oh, Mal. mal. Kau datang memang untuk tidur. Babi. Mal pun time tu mengantuk. Mal memang dah tak larat lah. Tu Pak An. Okay. Tengok intro kita cun tak? Lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Oh ya, Airil. Airil sekarang Airil rajin datang kan. Dia belajar buat design. Dia adalah kau punya menti. Oh, menti Dia Mentor menti. Oh, betul. Tapi aku suka lah tengok Ariel. Dia Aku- macam kita belajar awal dulu Ya, kan. aku tanya dia, kau betul ke tak pernah sentuh AI dengan Photoshop sebelum ni? Ya, baru-baru. Sedangkan aku macam kau tahu, Ya. aku buka AI dulu, aku dah give up. Aku rasa macam nak berhenti college. Susah nak masuk. Tapi ya, Airil ni ataupun aku rasa budak sekarang ni cepat kicap kan. Cepat. Kicap. Apa? Ya, Dia cap. Oh, Sebab kicap. cepat tangkap lah. Ya, kau ni susah lah. Cepat kicap. Tu kacip. Oh, kacip. Wah. Tu kacip je. Tapi Airil buat submission dia cuba. Okey kan? Ya, macam okey. Cuma biasalah leceh. Proses dia kan. Macam tu lah. Tapi dia willing to learn dan dia study sendiri juga. Dia ada passion. Tengok kecil meninggal lagi sini. Kenapa Cik? Kau tak sedap pula. Ada orang sebut ni Cik. Sebab ASMR lah ni. SMR. Apa? Sebab ASMR kau RIP. RIP. Update. Cik, kau meleleh mata sikit. Update sekarang kecil meleleh mata dia sebab dia ger. Update. Aku tak boleh makan Maggi. Kenapa? Lilin juga? Sedap sakit. Ada orang sebut ni Cik. Aku rasa ada orang Sebab lama tak jumpa Badan Negara sebut ni. Ya. Dia dekat mana sekarang Cik? Dia sekarang kat Endau. Buat apa? Dia satu family join fund run ke?
Arif Andran Yang lari marathon pakai becak. kan. Oh. Pakai becak. Aduh. Ada event lah. Oh ya? Ada Event apa? event macam charity lari-lari kan. Dia masuk berapa kilometernya? Tak tahu. Lepas ke tinggi dia masuk? Oh, kita tak payah cek. Tak payah lah, tak payah. Bukan roller coaster ke? Anda kata roller coaster tak lepas tu. Oh, Apa? aku teringat. Apa dia? Pernah pergi Sun Lagoon. Okey. Di pasar tinggi. Aha. Nak main yang apa Bubuzela yang pusing-pusing punya Yelah kot. Lonso. Ha. Main dekat tepi tu dia letak yang ukur tinggi tu ke. Oh, ya ke? Ya. Habis And lepas sebenarnya tinggi aku tak lepas. Lepas tu? Jadi Tapi mungkin sebab bermisai apa kan. Ha. Aku jalan dekat dengan member aku duduk sebelah Faiz. Ha. Aku jengkit sebelah Faiz. Dan aku lepas. Bubuzela tu dia macam ni? Yang gelongso berpusing-pusing tu. Oh, gelongso. Ah. Kalau roller coaster tak lepas sebab dia tak boleh Yang buckle. mendarat tu, Buckle Buckle dekat leher. Yang kecil leher lah. Dah meninggal lagi sekali. Tapi sebenarnya memang dos. Memang aku tak lepas pun semua tu. Tak apalah Aku cik. memang dapat rasa gap tu kalau letak kat roller coaster tu kan. Tak apalah cik. Ha. Kita orang kalau kita bertiga, Ya. beg-beg kita orang siapa nak jaga kan? Hai, Ha? korang hajar. Ini lah kau pakai kasut tu tinggi. Ya doh. Kita kena ni lah. Aku rasa dia perlu buat satu invention untuk lelaki. Dia kasut nampak macam kasut daripada luaran tapi dalam tu dia punya sol Tinggi. gila babi. Tapi kan ada yang extender Ada tu. dah. Ha. Cuma selesa ke pakai? Aku tak pernah cuba. Tambah beberapa inci juga. Okey lah cik. Sekarang berapa cik? 150? 150. At least 157 satu 87 inci lah. Repek mengaban no 7 cm. 57. Tinggi lah cik. Segala benda kena naik boleh naik. Ha. Hop. Hajar. Baru dah. Dah minit. Yeay. Ya, habis intro kita. Selalu kita intro 20 minit. 3 Ya. minit. Aku rasa kita dah dapat tune yang cun. Ini saja podcast kali ni. Bukan. Kalau kita keluar macam tu kan. Aku rasa okey lah. Okay, off. Dia macam perbualan tu sampai sini kan. Habis intro okey, habis. Tapi kita pause tu kat belakang tu kita panjangkan gambar je. Podcast lepas bucket list. Segway. Kali ni apa? Kali ni ketagihan. Tajuk ni cik. Ha. Jantan ni yang request. Oh. Kenapa kau request tajuk ni? Sebab aku king of addiction. King of Edition. Segala benda kau hisap. Segala benda kau buat. Segala benda aku tagih. Aku masuk angin. Okay. First aku cerita ketagihan aku yang first. Sekarang ni tengah pegang. Teruk je, tak boleh macam tu je. Orang tak tahu aku pegang apa ni. Oh, belum Sekejap. Sikit je. Apa ni? Pegang? Bukan. Bukan. Aku tengah pegang rokok, bukan pegang apa-apa kita daripada kecil. Kau memvisualkan Aku visualkan. Padahal tak Ya. So sekarang je aku ASMR ni pula. Ni tak belahak lah. Tak sikit. So api duk. Aku tahu ketagihan apa. Nikotin. Yes, nikotin. Aku start aku cerita back story aku start merokok. First dulu cik. Masa puasa ni time mengecun kan, masa aku tak tahu umur Muka apa? Darjah-darjah ke. Bukan isap rokok. Dulu kan kalau Giant ke apa ada flyers letak kat rumah kan. Giant Mall. Oh, aku rasa aku tak berapa buat. Lepas tu kan aku koyak sikit. Tak ada terbakau. Aku lipat. Gulung-gulung eh. Tapi nipis kan sebab apa? Bakar macam sekali lilin. Nipis kan sebab tak nak abu rokok tu masuk ikut lubang tu ketekak. So dia macam pura-pura merokok. Dalam tak ada terbakar. Tak ada terbakar. Kau bakar lah. Ya. Kau bakar kertas lah maknanya. Ya. Aku buat juga dulu je. Ya. Aku buat ni kan kalau dulu bunga api yang biasa kan ada selang-seling merah putih. Yang itu kan dia panjang bawah dia. Bahaya saya kau sedar Aku buang yang atas tu. Jadi aku ambil yang itu. Sebab tu dah memang just nice punya gelung tau. Jadi aku isap kat situ. Kau isap bunga api. Aku try. Daripada start kat situ lah. Sebab kita tengok orang isap aku siap. Bunga api tu kimia juga tau. Iya. Aku ambil bawah dia tu. Bunga api tu, even bunga api tu berasap, lepas tu aku bau, aku boleh semput on the spot. Oh ya. Alamak. Sebab tu umur kan. Sebab waktu raya je yang aku rasa okey kalau aku main api ni tak ada orang
marah pun apa semua. Maknanya Ji kau advance lah. Sebab yang kau buat gulung pakai kertas tu, itu yang orang kat penjara buat. Oh ya ke? Tapi dia ada bakau ke? Bakau. Dia pakai habuk apa tak tahu. Aku buat tu sebab macam kau cakap tadi ke? Rasa macam cool sial. Orang isap rokok dulu. Rasa macam cool. Aku buat juga. Dan aku fully isap rokok yang sebatang Form 1. Form 1 dan semua orang isap rokok atau belahan. Isap belahak. Aku rasa macam inilah dunia aku. Dan aku mindset aku aku rasa kita ada masalah ni juga. Aku panggil mindset ni mindset anjing. Buat something dapat reward. So contoh dulu time sekolah. Time sekolah aku buat kerja sekolah kan. Siap karangan lah contohnya, karangan BM. Selepas aku siap ni, aku akan dapat satu rokok. Aku dah fikir dah. Kau buat macam tu Aku buat macam tu. Dan benda tu sebenarnya tak sihat. Tapi dia menyiapkan benda tu. Betul. Dan Dia macam achievement lah. achievement untuk aku sendiri lah. Tu lah mentality anjing lah. Dah dapat reward something kan. Lama saya aku fikir balik. Lama saya aku start rokok. Aku lupa lah first rokok aku. Tapi aku rasa rokok mahal dulu kot. Nusan. Maksudnya kretek. Kretek dulu ke tak? Kretek aku isap juga sempurna hijau. Sempurna hijau. Sempurna Bapak hijau. aku dulu isap rokok tu. Ya. Aku rasa itu salah satu kretek yang Kretek semua dulu. orang akan ambil. Ya, betul. Sebab sempurna hijau dulu bawa berapa? RM6 lebih. Ya, murah. Sebab kalau kau terus ambil gudang garam, waktu tu mahal lah aku rasa. And rasa nak habiskan tu Time susah tu banget. gudang garam susah nak dapat. Tempat aku senang dapat. Dulu. Oh. Senang dapat. Uish. Rokok ada tadi benda aku nak cerita pasal rokok ni. Oh dah mentality anjing tu satu. Dan dia membawa ke poli pula. Poli pun aku buat benda yang sama juga. Oh ya. Dan Kau sebelum tu dah maksudnya tak kuat sangat isap rokok lah. aku form 4 dah start kuat. Oh dah kuat jugalah. Oh aku dah cerita. Okey aku dah cerita. Ni baru aku ingat. Ada satu hari tu form 4 nak pergi main bola. Aku main bola jalan kaki. Oh yang member yang tadi call Kucai tu. Cerita macam ni. Rumah dia jauh sikit. Dia akan jalan kaki sampai ke rumah aku baru ke padang bola. Okay. Time dia on the way tu dia call. Dia tanya aku dah siap ke belum. Beg aku dah siap-siap ni. Packing dengan kasut, dengan handphone, dengan rokok. Kat dalam beg. Kat depan rumah. Dan handphone berbunyi. Dia call. Kucai ni call. Lepas tu bapak aku angkat. Time dia buka beg, dia nampak rokok sekotak. Allah. Lepas tu bapak aku dah habis call. Dia letak. Aku pergi depan. Siapa call? Cakap awak ni member kau. Oh ada rokok lah dalam beg. So confirm masa tu. Itu je. Dia pandai bapak aku ni. Dia lepaskan kat abang aku. Lepas tu time tu aku lupa lah. Dah nak raya ke apa. Lepas tu time raya. Di fast forward aku lupa jalan cerita dia. Time raya abang aku mungkin dah kena ngadu dengan bapak aku. Abang aku dekat depan muka aku kan. Dia street depan muka aku. Abang aku isap okok kan. Lepas tu dia bebel yang aku time tu. Annoying ke? Aku melenting time tu. Aku melenting gila babi. Aku tak keluar rumah, tak keluar bilik sehari. Jadi isu lah. Jadi isu sekejap. Dan aku sebenarnya tu bodoh. Sebab dia pun hisap. Dan ada benda yang aku tak cakap tapi dia pada aku bullshit lah benda tu. Ya. Dan tapi selepas belajar tu aku hisap juga kat rumah. Dan masa kat poli tu aku berani hisap kat rumah. Sebab aku rasa dia orang tahu lah aku rokok. Memang dah tahu dah pun. Tak boleh buat apa. Macam ni like brother, like elder brother. Tapi aku tak salahkan orang lah. Aku hisap ni sebab awal-awalnya dia just nampak orang hisap tu cool. Hisap apa? Hisap rokok ni cool. Cool lah. Okay. Lepas tu dah lama-lama kau tak boleh stop. Ya. Kau tak boleh stop merokok. Aku rasa kau ada masalah juga Ki. Memang. Kau start macam mana Ki? Aku kecil tahu cerita pasal rokok dengan tembakau ni. Alamak. Kalau kau nak tahu pengaruh rakan sebaya, cerita sebenarnya di Syaki. Alamak. Memang betul. Aku pengaruh korang. Kita orang pengaruh kau lah. Maksudnya macam What the fuck? betul kan? Dia macam kau nak cuba. Tak boleh. Masa nanti kan try ni. Okey kau dah isap rokok, kau isap gulung je dulu. Aku pengaruh korang ke? Dia macam pengaruh rakan sebaya lah. Maksudnya kau betul-betul buat tu dengan kawan-kawan. Okay, aku start aku mula-mula betul-betul yang menghisap rokok ni pada umur 18 tahun. Ikut ni akta. Kelakar Betul tu. lah. Tapi aku tak apa?
tak terlintas pun isap rokok ni untuk nampak cool. Kau tahu aku isap rokok sebab apa mula-mula tu? Sebab nak halau nyamuk. Kalau nyamuk. Siapa yang cakap macam tu? Siapa yang tadi lah? Yang Pak An tu. Pak An tu dulu kaya isap Winston kan. Winston Light. Aku pun dah isap Winston Light dah. Dah isap Winston Light. Time tu buat kerja kat laptop. Bersila. Buat kerja tu kat katil. Dan bawa katil, kolong katil. Bersila, kaki kena gigit nyamuk kan. Nyamuk Pak An semua. Isap rokok. Asap tu boleh ada nyamuk. Ya ke? Kan? Kat asrama. Dia bakar, dia bagi aku. Lepas tu aku isap. Oh ya ke? Dah Pak An. Kau nampak? Tapi time tu dia bukan start dia bukan terus edit tau. Dia bukan terus target. Dia curious. Aku macam nak isap rokok. Tapi aku time tu aku tak tahu kenapa mindset aku tak nak isap rokok batang. Aku tak nak beli kotak-kotak sebab aku takut akan datang nanti aku ketagih. Betul. That time aku beli tembakau. Harvest. Tapi macam kau tahu Harvest. Kalau stok habis, lama nak tunggu. Kan? Ada satu hari tu aku kecil masuk tanaman silat. Cerita ni. Masuk tanaman silat ni. Kau dengan kecil masuk tournament silat. Ya. Masuk tanaman silat. Tadi tu kat mana lah? Kita kat opsi. Opsi. Tapi aku masuk tanaman silat bukan aku tahu silat. Aku nak fitness je. Tapi dah tiba-tiba terjebak masuk dalam tournament. Along tournament tu tak boleh isap rokok mat. Kita memang follow. Ya. Sebab kalau kita orang tak ikut, malam tu sumpah sakit gila siap. That time baru nikotin dalam badan aku tu hit untuk isap. Macam aku kakus lah kan. Aku dah dia macam apa kata? Macam kau award. Aku janji pada diri aku reward. Aku janji diri aku balik tournament ni aku terus nak cari rokok. Terus nak cari tembakau. Lah. Dah habis tournament tu. Aku terus sewa basikal, pergi sewa Kenapa? Habis. Tembakau tu habis. Yang aku nak tu habis. Kau nak apa masa tu? Semua tembakau habis. Waktu tu kita orang tak pilih-pilih ni. Pasal dia semua tak Pasal stop. dia je pakai, ambil. Kenapa? Aku dah jam dan kecewa serta baran pula tu. Kenapa time tu kau tak beli Winston ke LD ke? Aku rasa satu lagi sebab student waktu tu. Kita punya duit terhad. Duit terhad. Duit itu terhad. Time tu apa Betul-betul masuk. Harga sama je lebih kurang. Time tu still aku macam tak nak isap rokok batang. Tak tahu kenapa. Aku nak tembakau juga. Nak tembakau juga. Habis. Time tu aku dah time tu ada makan-makan je. Kita memang nak makan. Kita nak makan. Bawa balik. Cerita je aku sakitkan hati kau je. Nak makan tu macam. Kita tahu dah Syakir mana nak beli Harvest tu. Masa tu aku tak adalah kaka sangat. Kita pergi makan. Jalan kaki ni. Naik basikal lah. Naik basikal. Basikal sewa makan. Sewa. Waktu tu kita nak kat kedai makan. Syakir pergi beli rokok tu. Dah sampai. Orderan Syakir. Aku nak belanja. Yang tu kan. Syakir makan sampai dia datang. Rokok tak ada. Harvest tak ada ni. Balik. Makan lu. Tak. Dia tu galak. Terus ada mood aku. Jadi ada satu makan tu tak ada orang makan. Kita orang nak tak nak, kita orang, aku tak ingat lah kita orang kongsi ke kita orang bungkus. Memang tak ingat. Cerita dia kat situ lah. Aku rasa bodoh tadi. Bodoh gila babi lah. Tapi sebab waktu tu lah hit yang first time hit kakus kan. Kakus. Lepas tu dah tu aku merokok sampai sekarang. Dan cik, dulu kita orang pernah bekerja di satu tempat yang sama. Aku takut nak isap rokok. Nak isap rokok di ni dalam dan aku nampak dihisap dekat meja, kat meja office yang ber-aircon. Dan what the fuck? Patut tanya, boleh ke? Boleh hisap je. Ini adalah lesen untuk aku. Aku pun tu bakar je. Tapi orang-orang sekeliling macam dia bagi dah. Tapi mampus. Ya. Sampailah bos cakap, korang sokok kat pantry lah ataupun kat bawah. 2 hari je kot dekat pantry. Aku dengan Syakir kat pantry kan. Lepas tu aku tengok Syakir, susah ni ke? Sekejap ni. Betul Azal, betul 2 hari je. 2 hari. Banyak. Sedap, time tu sedap lah. Pengalaman kau berhasil kau merokok? Cerita. Aku mula-mulanya aku anggap orang isap rokok cool.
Aku rasa mindset semua lelaki lah. Sebab maybe kita fikir macam ni tau. Lelaki kena merokok. Ya, betul. Aku rasa tu. Aku rasa cool. Jadi aku cuba first rokok aku adalah Winston Light. Okay. Winston Light. Winston Light dekat Padang rumah aku tu, dekat belakang semak. So waktu sekolah rendah aku start dah jam 5 tak silap aku, 5 ke 6. Waktu tu zaman rajin ada majlis rakyat lah. Kat Padang tu ada kadang majlis Merdeka tu ramai-ramai. Suka reka ke apa masa tu aku aktif. Community, yes. Aku aktif je. Aku zapin, aku kompang. Jadi aku ada satu escape yang malam ni kalau zapin sokok. Duit tak ada tapi kawan-kawan ada, kawan-kawan bagi. Tapi selepas aku dah rasa rokok tu, aku tak boleh masuk pun sebenarnya. Okay. Cuma aku start merokok yang social smoker. Faham. Aku lepak dengan budak ni isap rokok. Okay, aku isap rokok. Okay. Benda tu berterusan sampai aku sekolah menengah. And aku tak pun perokok tegar sebenarnya. Okay. Zaman sekolah menengah pula ada keluar vape yang vape batang. Betul. Ini saya tak langsung aku buka terus aku punya edition lah. Vape pen. Aku edit dengan vape. Okay. Asap air gitu kan. Air ada flavor. Aku start kat situ. Jadi bila dah start kat situ dulu pakai pen dengan flavor botol. Flavor botol dulu RM5 dapat. RM5, RM8, RM10. Tapi waktu tu mahal jugalah RM5 tu. So daripada rokok aku cuba-cuba nak nampak cool. Pergi ke social smoker. Okay. Pergi ke vape. Okay. Tapi dia ada satu time tu macam Syakir dia punya datang kakas kan. Time aku pula sampai yang tak boleh nak kawal. Aku start belajar, aku rasa SEM 2. SEM 2 kita dah start wild sikit kan. Time tu kau pakai vape manual. Aku pakai vape. Betul. Aku dengan Pak An start rapat sebab vape. IPv4 time tu zaman IPv4 kambing. IPv kambing. Ya betul. Aku dengan Pak An sama. Jadi aku dengan Pak An, macam mana aku jumpa Pak An ni sebab satu pasal vape. Lepas tu tak puasa. Dekat situ. Pak An juga. Pak An ni memang. Dia dah jalan. Kat situ. Jadi masa time SEM 2 tu Ji, rokok tak lekang tu. Maksudnya ada je. Ada je. Kawan dengan Pak An pula. Masa tu macam betul lah. Pak An loaded lah. Tak Pak An ni kerja ke? Dia supply. Sebab kampung je kat situ. Dia tahu pot mana yang murah. Macam tu. Ni kat situ aku stop. Aku tak stop lah. Kadang isap vape. Nanti vape aku flavor aku habis, aku isap pula rokok. Okay. Rokok kotak habis, aku sambung pula balut. Ada macam non-stop. Benda tu berpusing, berputar. Itu. Tapi sekarang kau macam kurang sikit lah rokok aku kurang. Aku cuma tak boleh lepas dengan vape lah. Ya. Aku rasa benda tu macam mindset tau. Kau nak kena buat something masa buat kerja. Sebenarnya bahasa mudah dia aku nak asap. Aku nak asap tu. Tolong doktor ke apa ke buat benda-benda yang keluarkan asap tapi tak menghisap. Tapi sebenarnya ada tau. Apa dia? Tapi kau still kena hisap. Cuma kau sedut, kau keluar tak keluar asap. Ice cream dragon breath. Kiss ke apa, aku tak ingat lah. Device dia tu. lebih kepada dia macam kau hisap fragrance. Ya. Dia still rasa apa? Flavor benda tu lah tapi keras. tak ada nikotin, tak silap aku. Dia dalam bambu. Ya. Tapi kau tahu tak kenapa tak ramai yang main dalam? Kenapa? Mahal. Costing. Sebab dia macam ni tau. Okay, kalau perempuan punya edition lain lah. Kalau lelaki, kalau rokok punya edition ni, dia tak ada kesudahan sebenarnya. Memang. Kau cari, kau jumpa lah orang-orang yang dah berhenti rokok. Dia akan ada kakas juga. Dia senang untuk stop, lepas tu mula balik. Ya weh. Kita tengok macam Mal stop macam tu je. Lepas tu kita balik. Mendadak. Kau tengok kakas balik kan. Sekarang dah bulung lah macam kita. Ya. Tapi okey lah. Dia just macam bagi aku edition yang ini tak bagus. Tapi macam ni kita nak kurangkan tu daripada ni lah. Proven apa dulu isap rokok satu hari 2 kotak. Isap balut gulung ni pun dia macam drag sikit lah kan. Boleh lah. Dia prolong sikit lah. At least. Tapi aku ada cerita cik. Tadi kau cakap pasal sekolah tu, aku ada cerita. Isap rokok dekat sekolah. Ya doh. Aku rasa semua buat. Tapi kau buat lagi? Aku tak buat tapi aku join. Itu yang best. SKL ke SKS? SKS. Yang rokok colour hitam. Rokok colour hitam. Strawberry. Pink. Pine. Betul. Dari pengalaman aku ni, Suria, dia cerita dia agak kelakar.
Pengalaman aku naik Suria. Masa tu ada dalam 4 orang ke 3 orang macam tu. Kat tandas ni. So naga lah masing-masing kan. Aku orang yang kedua. Betul. So member aku yang first ni dia risau dulu kat dalam tandas. Oh tandas sekolah aku pelik. Ha. Dia tak ada dinding. Cubicle ada dalam tapi tak ada dinding depan. Okey. Tandas lelaki tak ada dinding depan. Faham. Sebab dia takut lah benda-benda tu jadi. Ya, kan. Cubicle tu pun dinding dia sampai parat tu je. Kat atas tu boleh naik asap lah. So aku orang yang second nak isap. Aku pun masuk dalam. Aku lepas tu gedung ada orang ketuk. Ada orang ketuk. Lepas tu aku mencuau. Kat sini ada baldi full dengan air. Aku nak mati kat ujung. Aku tercelup semua Suria tu. Alamak. Tercelup semua Suria tu. Lepas tu what the fuck. Lepas tu aku asap. Aku buka pintu. Kawan kau? Pengawas. Okey. Tapi pengawas ni member aku. Nama dia pengawas India. Nama dia Prasan. Nama dia Prasan. Perasan nama dia. Prasan Sebalanggam. Lepas tu aku buka pintu dia kat depan kan. Kau buat apa? Lepas tu tak ada apa. Lepas tu aku cakap dengan member aku, rokok dah basah. Bodoh Haji. Bodoh. Dah lah aku orang second, orang lain tak hisap. Aduh. Aku senang baru kan lambat kan. Lambat Suria kan? habis. Panjang. Suku lah, baru suku. Lepas tu aku dimaki berbalun-balun. Dan aku tak tahu mana member aku tu sekarang. Aku harap dia tak marahkan aku lagi lah. Tapi kalau kat sekolah, kat dalam sekolah, sekolah aku jarang nak nampak Nusan dengan Gundam. Sebab dia punya lekat tu. Dia betul. Kuat lah bau. Kretek ni time sekolah kita berpeluh. Ha. Kalau hisap kretek lekat kat baju memang kuat. Masuk kalau kau spray minyak perfume, Okey. masuk kelas confirm pening. Oh. Ya betul. Orang tahu kau hisap rokok. Pening dan aku rasa berpeluh. Ya. Pening dah berpeluh. Tapi best time aku form 1. Aku rasa rebel yang aku rasa first time rebel aku adalah di form 1. Lemak. Kelas aku sama kelas dengan Aim. Tapi Aim budak-budak baik. Aim. Aku tak kata aku jahat, tapi aku macam kau. Aku di kelompok itu. Aku dekat belakang. Kita hisap rokok kat dalam kelas, cikgu kat depan. Ui. What the hell? Iya. Lagi gila. Kau tahu macam mana ada cover? Kita duduk kat bawah kipas yang memang kuat tau. Duduk kat belakang, meja U. Kita kat sini. Seorang kat tengah buka cerita kada biru. What the hell? Kan hisap rokok. Memang aku perempuan kat depan semua tu. Pun cover juga. Iya. Besar kongkol. Gentle. Aku rasa rebel adalah rebel form 1 aku lah. Dalam Besar kelas. kongkol. Ya doh, itu aku rasa best. Rokok apa tu? Winston Light. Winston Light juga. Memang Winston Light ni disebut-sebut. Sebab Di waktu Malaysia. tu aku ada kawan-kawan yang kaya lah masa tu kan. Dia macam dia supply rokok. Gila. Macam ganti-ganti lah. Okay, nanti time exam lah kita tolong dia macam tu. Gila cik. Lepas cikgu memang tak perasan lah. Cikgu tu aku rasa dia perasan. Tapi sebab masa tu cikgu tu baru masuk tau. Dia macam intern ke apa ke, dia tak boleh nak marah. Kau ni So aku rasa best lah. Okay, sokot dalam kelas cikgu kat depan. Kawan-kawan pun cover baik. Belah Cina pula pun sama gak. Oh, cakap pasal nikotin ni. Sekarang budak-budak sekarang kan ada nikotin pouch lah. Dia letak dekat dia letak gusi. Benda tu bahaya. Dia menghakis. Ya. Dia menghakis gam ni sampai nampak gigi atas dah ni. Baru tahu siapa. Nikotin pouch. Benda ni lagi lah. Kau tak tahu pun dia tengah bedal benda tu. Sebab kat dalam kan. Nikotin pouch. Dan aku rasa budak sini tak masuk lagi lah aku rasa. Aku rasa banyak dekat apa kan Kat luar apa? luar negara. Amerika semua nikotin pouch tu. Aku jumpa TikToker jual. Tu Blue Lotus kan? Bukan yang nikotin pouch lah. Oh ada Dia jual dalam pomade meeting kan. Betul. Dia set Kecil format je kan? Dia kecil je. Dia masuk kan. Tapi kau tak rasa ke benda tu dah jadi satu addiction yang baru? Untuk dia new itu generation. je. Aku rasa itulah Game dia kan? gameplay kan. Contoh hisap vape ni boleh kurangkan rokok kan. Ada advantage lain, tak berbau. Betul. Dan dia akan build addiction Yang vape. baru. Which is tu lagi makan modal. Dan dia akan dia jadi hybrid. Macam aku pun hybrid siap. Ya. Rokok dan vape. Ya. Kawan Kawan tu Ajian. best tu Ji kita orang macam ni Pokok tu tak ada. Aku rasa macam one John di blend. John British. But John nanti kan ada vape. Ada vape. Sama Mesti ada ramai. dua. Dia akan dah jadi dua user. user. Dua user pula. Dia jadi teruk lah. Dan tak ada baru-baru ni kesan vape kat aku ni kan
Ya, aku pernah ketagih vape. Sampai aku kena select flavor. Ada flavor yang aku boleh Masuk. boleh masuk, ada flavor yang tak boleh masuk. Flavor yang tak boleh masuk tu dia akan bagi kesan aku semput paru-paru berair. Tapi itu yang betul. Hmm. Sama gak dengan aku tak boleh ambil yang keras, aku tak boleh nak ni. Jadi aku nak yang lembut yang aku boleh main asap. Sekarang aku dah tak boleh hisap vape langsung. Ya. Sebab aku hisap je terbatuk. Sebab aku hisap macam hisap rokok. Pagi Ya, tu kan. Tak boleh sebenarnya. Tak boleh, Main-main dia slow je. depannya. Tapi tak feel lah cik. Tak feel lah Dia cik. tak feel sebab kau dah selalu hisap rokok. Kau bukannya Itu pot dah. Jangan hisap benda lain sudah. Cik, kau apa ni? Jangan hisap cik. Bukan buat kan. Kau pun memvisualkan. Jangan. Bulu-bulu. Tapi ya aku alhamdulillah dah stop vape sebab aku define kahak aku lain bila hisap vape. Ya. Kahak aku kan bila aku keluar, ini kesian benda dalam badan aku ni. Kau tak ada macam mana? Dia yang likat yang solid macam darah beku kan? senang cerita macam gentelan air mani dia. Air mani tu ada yang cair, ada yang keluar Yang detail tu kan. Detail sial. Dia yang benda tu yang jernih, yang benda ni ada dalam badan aku, kesian. So aku define vape aku. So aku macam terus stop. Tapi aku rasa benda tu itu hari pun ada juga. Aku hisap rokok je dan ada juga benda tu. Aku rasa benda tu sebab asap lah. Ya, betul. Asap yang dia dah ni kan. So dia jadi kahak yang gel tu. Ya. Gel. Dia macam gel. Dan dia solid tapi dia liquid. Dan dia nampak macam very clear. What the heck? Tapi dah isap-isap rokok ni mesti kena balas something. Caffeine pula. Ya. Itu yang buatkan aku stop rokok sebenarnya. Caffeine. Efek Syakir pun tu. And Syakir tak boleh brain pun aku punya efek tu. Gigil itu kan. Aku Caffeine. 3 dalam 1. Aku akan pening kepala yang migraine. Aku akan ulu hati yang sangat perit. Dan tangan aku macam Parkinson. Itu overuse kan. Overuse caffeine. Dan rokok aku kuat. Sebab rokok sekali je. Aku isap mentol lah. Mentol. Winston Purple. Betul. Cakap Besar. pasal Aku Winston Purple. Winston Purple saiz kotak. Time belajar. Betul. Cakap pasal mentol kan. Dulu Syakir hisap K16. Sejuk siap. Lepas tu kan aku pernah cakap kat depan muka dia. Kau hisap rokok sejuk macam pondan. Lepas tu tengok muka aku macam sorry tu okay. Time tu aku cakap aku macam pondan. Lepas tu dia macam Masuk belas susah. Boleh keras sangat. Ya, aku tak tahu ada fasa yang aku hisap rokok sejuk je. K16 tu sejuk tu. Dia punya fasa, aku tak rasa dah sejuk fasa dia hisap belas. So aku memang tak boleh brain. Kenapa kau pilih blast? sebab mungkin kita tu kat office kan. Office yang aku hisap K16 dia tak berbau sangat. Dia tak berbau Ya sangat. betul lah. Mentos sebenarnya tak bau. Aku time tu pun kalau rokok aku habis aku bedal juga. Belas tak belas. Ya. Nanti dah separuh nanti. Sebab dia kalau hisap rokok sejuk selalu bila hisap rokok panas dia sebab tu aku timeline tu aku hisap rokok K16 aku dah tak hisap rokok panas. Sebab bila hisap rokok panas dia macam Pening tak? dia bukan pening, dia Lain lah. Rasa lain. rasa dia. Dia rasa macam kelat. Ataupun keras. Sebab keras confirm. Sebab kalau kau ambil sejuk, dia sebenarnya memang kau rasa sejuk. Tapi dia smooth. Cakap pasal apa tadi caffeine. Aku main dengan caffeine. Caffeine tu aku sebenarnya nak lead kepada kopi. Okay. Aku rasa kopi kita bertiga lah kot. Hantu ke. Fun fact aku dah start hisap lah. Aku dah start ambil kopi balik. Biji kopi tu. Minum kopi tu macam dulu balik. Sok habis. Hari tu lepak kat mana? Kat sini 2 kali order. Kopi. Kopi ais. Kopi ais dan lepak dengan kau Nescafe ais pula. Orang kata apa tu? Kopi go. Kopi go. Apa? Hello goers. Kopi aku tahu lah. Aku pernah baca fun fact ni. Nak consume kopi sebelum pukul 2 petang. Masuk pagi sampai pukul 2 petang tau. Sebab apa? Body kau boleh rest.
untuk malam tidur. Ya. Kalau tidak kau tak boleh tidur malam. Yalah. Aku juga praktikkan benda tu, tapi kopi terlalu sedap. Kalau kau betul-betul nak buat yang itu, sebenarnya kau kena ambil kopi kosong, kopi hitam tu. Oh ya. Ais. Kau jangan ambil panas. Ada Korea buat macam tu. Ada orang Amerika tak ada efek kopi tu. Eh. Ada orang tak ada efek macam minum lah banyak. sebab tu orang ambil yang Ah, lagi kuat ya. tingginya. Kopi ya. Sebab kalau zaman sekarang punya dia dah start main dos-dos lah. Shot sorry. Shot. 3 shot lah, 2 shot. Come shot. Aku rasa tu itu addictive juga. Ya. Itu Orang lagi adik. nak level yang Nak ada lagi kuat, ya, nak triple lagi kuat. shot. kan. Aku rasa sebab dia dah lali, dia ambil lebih. Ya. Tapi memudaratkan diri. Sebenarnya. Wah, aku pernah baca pasal Cik Ustazah, aku pernah cakap pasal benda ni. Cik Ustazah Islam. Okay, ya betul-betul. If let's say lah benda tu memudaratkan kau, contohlah kau minum kopi, kau asyik pening kan, benda tu dah kira haram sebenarnya untuk kau. Haram dan dayus untuk diri kau lah. Tapi macam mana aku tak tahu hukum dia, aku main cakap ni. Buat agama kau tahu sangat. Tak apa lah. Tapi if let's say kita sambung balik, boleh ke? Maksudnya sama. Kita dah tahu ni benda ni memudaratkan, tapi kita still ambil juga selepas-lepas. Dia kalau dah masuk ni dah berat. Bagi Dia aku berat. dia daripada diri kita pula. Kalau contohlah, aku tahu je aku hisap ni, aku akan jadi sakit balik ulu hati aku. Dia kenapa aku hisap tu? Kau perlukan Gaviscon. Aku perlukan benda tu lah. Maksudnya aku nak kena ada rasa tu balik. Rasa apa tu? Nak hisap lah, menghisap asap. Ush, kopi. By right memang tak boleh pun. Contohnya Kau okay buat kopi? Combination lah. Combination. Aku takkan hisap rokok kalau Tak ada kopi. contoh lah. Aku nak hisap rokok tapi air 100+ tak masuk je. Oi, ada macam tu. macam walaupun aku telan ni lah. Oh, Telan dia tekak. Dia macam Sebab dia tu kopi. bilas yang cantik lah kat Ya, mulut ya, lah. ya. Hisap rokok kopi, hisap rokok kopi kan. Hisap rokok kopi. Dan bapak aku pun berhenti kopi dulu baru berhenti rokok. Oh ya ke? Sebab mungkin Dia akan dibuat kau rasa lagi kena hisap rokok Ah. lah. Macam makan lah. Makan berat. Ish, ini hisap rokok sedap weh. ya. Baru sempurna lah. Mungkin itu cara untuk break the mindset. Oh. Berhenti kopi. Lepas tu kau akan slowly berhenti rokok mungkin. Yang itu aku rasa dia sealiran dengan umur kita tu. Kalau kita lagi meningkat tu lagi senang kau kita buat cara tu. Aku rasa lah. Ya. Sebab kawan-kawan aku pun kebanyakan yang dah stop rokok pun macam tu juga. Aku perasan yang dulu kuat makan sekarang dah start makan yang sihat, betul makan sihat. Mana yang dah ada anak tu macam slow-slow lah. Ya, Dia orang beli yang bambu tu. Dia orang pakai tu walaupun mahal, tapi dia orang tak nak bazir duit banyak, dia orang akan terhadkan lah paksa. Gula-gula kat kereta standby. Gula hack. Tak, dia orang gula yang manis. Oh, mana yang gula? Macam gula yang tu apa nama dia? Yang fruit tu. Oh, Gula macam tu lah. Ya, kau kena ada something. Kena ada something punya. nanti ya. So tu berjaya kot. Chewing gum tu aku rasa untuk diri aku tu mungkin berjaya sebab Chewing dia gum. macam kau Tapi chewing gum pula mahal kan. Nak beli banyak. chewing gum. tu ada orang tinggal chewing gum. Siapa punya tak tahu dah lama. Dah habis. Dah habis tak? Dah habis. Sip, baik dah habis. Edition. Kalau edition ni kalau kita borak pasal rokok ni, vape ke kopi, benda ni memang takkan habis sebab itu benda yang umat manusia tak boleh berhenti. Betul. Dan aku tak cakap perempuan semata perempuan lah. Tapi perempuan kadang macam pelik. Kenapa isap rokok bazir duit je apa Tapi kan kita nak explain tu susah. Dia sebab diorang tak nak fahamkan yang itu. Lelaki takkan nak pakai makeup. Betul. Lelaki takkan nak shopping. Kalau diorang boleh habiskan dekat situ, itulah cara diorang punya action. Ya. Pergi Guardian lama-lama tu. Kita orang cakap apa? Kita orang tunggu depan je tau. Walaupun mengantuk lah. Tunggu je depan dengan troli. Aku tak masuk je. Bawa masuk. Kalau aku buat macam tu je. Dia pergi situ, aku pergi. Sini pergi sini. Apa lagi kau nak? Oi. Oh, okey. Awak tengok. Tak, dengan awak tak lah. Tapi tu lah. Perempuan memang tak semua perempuan lah. Tapi certain perempuan macam dia tak cuba untuk faham ketagihan tu dan kenapa kita tak berhenti mengejut. Memang kita boleh jual duit tapi berhenti mengejut, demam tu. Itu kurangkan lah. Kurangkan tu the best way lah. Berhenti mengejut tu. Aku rasa aku pernah berhenti mengejut. Betul? Sebulan badan aku tak sedap. Alamak. Dan berjaya lah sebulan tu tak isap rokok. Cuma sakit lah badan kan. Kau macam tu lah. Tapi dia akan macam Menahan diri tu. lemah.
Oh, Lemah. lemah. Ya. Macam Okay. lemah, lepu apa semua. Lepas tu kau kat tilam dia. The slide dia macam demam lah. Ya, tu. Dia macam sakit urat lah. Aku pernah berhenti sebulan. Tapi sebulan je. Tak boleh Tak boleh. Cari. Okay, tadi kau cakap pasal caffeine. Aku bila dah start sakit tu, aku stop kopi. Lepas tu, Aku ambil apa pula? Air manis dan air gas. I guess pula. Aku tak boleh lari. Betul lah okay. Beralih ke addiction air pula kan. Aku tak boleh berhenti. Orang cakap aku macam Syakir pun pernah cakap aku, kau ni asyik air tu tak bagus tau. Ini semua kan. Tapi kok botol besar tu aku boleh habiskan pagi-pagi aku minum. Orang sarap minum kopi, teh. Aku kalau tak Red Bull, air Coke lah. Tak Coke, Pepsi. Gila. And benda tu aku boleh habiskan 2 botol besar untuk satu hari, siang sahaja sambil bekerja. Kau cerita ni cik. Ada pakcik tu, dia pakai wheelchair lah. Nah aku tahu. Kaki dia tak ada. Sebab ni dia kata air Coke 2 botol besar tu dia boleh habis. Dia boleh makan. And benda tu aku notice, alhamdulillah lah aku notice awal. Sebab aku dapat rasa badan aku berbeza bila aku tak bekerja. Dia punya lemah tu lain, apa semua kan. Jadi daripada situ tu aku dah start slow dah. Jadi bila dah sampai tahap itu, aku dah jadi pening lah. Aku nak ambil apa ni? Aku nak minum kopi ke? Aku nak minum ni ke? Jadi jam lah. So caranya adalah vape lah balik. Nampak tak? Dia pusing-pusing balik. Waktu tu vape aku dah kurang. Rokok pula aku rasa sehari aku sebatang 5 batang kot aku rasa sehari. Pagi 2, tengah hari sekali, petang sekali, malam sekali dah. Cakap pasal air manis cik kan. Aku pun sedar pasal diri aku. Kenapa? Aku daripada kecil sampai PKP lah. Sebelum PKP tu aku minum air manis saja. Aku tak minum air masak langsung. Sejujurnya. Sebab aku tak boleh telan air masak. Tapi semenjak PKP tu aku rasa macam shit, aku ni buat something. Aku dapat rasa something kat badan aku. Dia rasa tak tajam. Kat kaki, kat tangan. Lepas tu aku Google lah. Bodohnya kalau ada penyakit ni, simptom ni, lepas tu aku Google. Dan dia keluar simptom, dia kata kecil manis. Uish, aku macam dah. Aku sebab rasa macam tu. Dan simptom tu banyak ada kat aku. Jadi bila dah gitu, aku selain vape, aku tukar konsum lah. Aku ambil air masak. Kau tak air masak? Tak lah, betul. Bila aku dah rajin ambil air masak, itu yang badan turun tu. Badan turun sebab aku rajin kencing, rajin berak semua kan. Dapat kawal sekejap. Tapi benda sihat ni mana ada orang tahan lama. Betul lah. Kembali aku tak boleh tak boleh. Jadi itu sebab tu badan aku senang naik dan turun. Tu aja. Sekarang kau macam sekarang ni orang naik habis lah. Ada aja ni kejap kan ni. Kecil bulat lagi. Cikgu okey cik. Okey. Macam zaman belajar kan. Zaman belajar. Mamat ni jaga badan. Makan jaga, air jaga. Dia salah satu kita cut cost lah kan. Cut cost. Dia pun buat benda yang sihat kan. Macam babi lah. Baik saya badan Mamat ni kan. Cantik, elok kan. Aku nak buat aku malas lah. Untuk time aku tak rasa. Aku gay. Bodoh. Dia pakai tangan aku. Jadi bila kita dah rasa buat macam ni dia buat tu, betul. Tapi itu lah untuk aku. Aku tak rasa aku boleh tahan lama. Pantang tak busy ke apa ke, aku akan ambil balik benda yang tak sihat. Memang benda ni ada benda lagi tak sihat. Apa tu ke? Tapi aku tak rasa kita ada addiction tu lah. Tak. Ini secara general lah. Mula kan? Ni yang best ni. Aku rasa siapa tak tahu pornografi, siapa tak tahu pornografi. Zaman sekarang lagi Blue. Video lucat. 3GP. Kau sejujurnya kau tengok, kau start umur aku kan tengok bapak aku. fuck. Yes. 12 ke 11. Dah jam 6. Dah jam 6 aku kat laptop lah aku. Dah tak pakai incognito kan. Tengok jalan, lepas tu bapak aku belakang. Ish, kau tak fuck. Lepas tu mak aku tak ada rumah. Tu mak aku balik rumah. Lepas tu bapak aku situ. Lepas tu mak aku, ya hasil tu lelaki. Tapi bapak kau bukan jenis marah terus kat kau kan? Tu lah, sebab aku anak lelas. Sebab aku anak lelas. Tu yang aku macam diringankan. Ya okey, tu cerita aku. Dah jam 6.
Ni aib dia sendiri semua buka. Kata ya. Aku rasa aku di darjah 6. Darjah 6. Darjah 6 bukannya aku discover sendiri tau. Darjah 6. Aku tahu orang cerita ni, kawan aku cerita CGP. Masa tu aku mana ada phone, tak mampu duk. Dia aku ada berkawan dengan salah seorang ni lah. Dia ni kawan mak aku. Aku rajin ikut dia pergi sana pergi sini lah. Join dia main futsal. Tapi aku tak main futsal, aku duduk je. Dan aku teman dia. Jadi dia bagi aku main phone dia. Bila main phone kita Kawan mak kau? Lelaki lah, lelaki. Jadi dia bagi aku phone dia. Main game bosan tu. Go dia. Kita mana tahu privacy masa tu. Bodoh. Go dia buka file pop. Uish, Blue apa? blue. Aku tengok lah. Dari satu ke satu ke satu. Aku rasa aku start dah cakap, best juga benda ni. Aku kat situ. Ya, ni aku rasa aku sangat old school masa tu. Saat ada majalah kan. Aku tengok benda kat majalah, tengok gambar-gambar. Dia apa playboy? Aku rasa Malaysia, aku yang Ada tak? manga. Bukan manga. Mangga lah. Yang seksi hentai kan? Bukan. Ni artis Melayu. Artis Melayu ada. Ya, Bukan dulu manga. kan jenis photoshoot memang seksi. Bukan manga, aku lupa lah. Yang cerita Piramli, cerita apa bahasa sini. Kelakar lah, kelakar. Bagi aku sebenarnya, aku tak tahu lah kalau orang yang tak bersetuju. Tapi benda-benda macam itu kena tengok, biarlah daripada awal sebenarnya. Sekarang lagi senang tau. Nak ni. Tengok macam sekarang. Bila terlalu awal yang sekarang ni, lagi advance diorang dapat. Lagi advance diorang dapat tu, lagi teruk keadaan diorang. Nak bandingkan dengan kita sebenarnya. Cuma aku lagi sekali lah, aku tak cakap benda ni bagus. Okay. Tapi biarlah daripada awal. Kau jangan umur kau dah habis form 5 baru kau nak tengok, weh, itu time akal kau dah memang matang lah. Lepas tu kau nak je. Kau dah habis. Tu yang kes berogol lah. Ya, tu bahaya lah. Kau okay? Umur berapa? Darjah 6. Aku geli. Kau geli? Berapa kau geli? Geli. Aku tahu Blue tu. Lepas tu aku ada cabar seorang member aku ni. Kat sisi yang tu. Oi. Juga ke bukan boleh? Kau cabar? Aku cabar. Kau nak tengok? Lepas tu dia cakap, salam. Salam. Siapa tu? Salam. Oh, ada orang hantar barang. Oh ya, ada orang. Ya. Okey, ada kita sambung. Sambung. Kat mana ni? Kau cabar kat kau. Cabar member. Okey. Kan? Dia tengah main Blackshot ke apa. Okey. Apa Blackshot cuba kau buka dulu. Kau cabar aku ke ni? Bukan kat sisi. Dan tu aku rasa aku ingat lagi UGIS. Wah! Weh, itu famous. Itu famous, UGIS. Lepas tu dulu punya web kan banner tu terus terpampang. Dan aku geli. Aku geli benda tu. Perempuan bugil kangkang, lepas tu ada cecai jis kata jis lah. Jis tu air mani kan. Aku tahu. Tengok aku geli sial. Jis. Tak geli. Bodoh sial. Aku geli. Kau geli? Ya, geli. Lepas tu lagi Masa tu. Ya, darjah 6. Aku darjah 6. Lepas tu member aku ajak aku tengok dulu. Kartun. Smurf. Smurf lah siul. Dia bukan Smurf. Princess and the Seven Dwarf. Lepas tu Seven Dwarf tu benda dia. Seven Dwarf tu masuk dalam dia punya bajai. Itu kelakar punya tu. Itu kelakar punya. Ya betul. Kelakar punya. Oh, tak ada. Tapi tu lah. Dari mana Blue ni? Dari mana? Aku rasa memang dia okay. Kenapa orang tengok Blue dan kenapa orang masturbate? Dia nak generate dopamine dalam kepala otak. Dopamine ni satu benda yang fun tau. Contoh semalam kita main badminton. Kita main sebab kita rasa ada fun tu. Betul. So certain orang generate dopamine by tengok porn. Maybe dia tak ada benda lain yang menghappykan dia. Jadi daripada dulu ada orang dapat okay. Seks boleh generate dopamine. Seks yang betul memang generate dopamine. Tengok pun generate dopamine. Business. Aku rasa start daripada business. Kita buat video lah, jual kan. Mesti orang nak beli ni benda ni. Benda ni pun daripada dulu lagi ada dah. Sama hitam putih pun ada. Cuma aku rasa macam dekat Malaysia sendiri pun waktu hitam putih tu tak adalah sampai ke tahap tu. Mahal kan. Blue ni porno ni aktris porno ni kat barat normal. Sampai ada award. Ya. Sampai ada award.
Ada fest. Sampai mak actress tu bangga anak dia menang award. Uish. Anak tolong mak buat OnlyFans. Alamak. Sebab lumayan kot. Ya, dia balik Orang kepada nak bisnes fikir duit. Ya, benda ni bisnes. Kat luar. Dia dua dalam satu lah. Satu dapat duit. Satu lagi dapat maybe dia nympho maniac ni, maksudnya dia sukakan Info seks. yang betul. Dia tak puas. Dia at least aku fun sambil aku dapat duit. Maybe dia fikir macam tu kan. Tapi wish. Ada aku pernah tengok satu dokumentari ni. 3 orang budak lelaki yang memang porn addict pergi real set pornografi punya shoot. Dan budak tu nak keluar. Dia tak nak tengok lagi sebab dia rasa benda tu geli. Yang geli macam kau cakap tu lah. Sebab dia berlakon kan. Dia bukannya betul-betul. Dia geli yang sampai nak keluar. Kenapa kau geli? Kau bukan suka tengok ke? Ni lah kerja aku. Lepas tu perempuan tu cakap lah, kau tahu tak kita orang ni, kita orang punya Ni semua. dia Dia try seduce tak, maksudnya dia cerita lah hidup dalam industri ni menyakitkan sebenarnya. Medical check up setiap minggu aku rasa tu. Ya. Dan tu belum cerita pasal apa, disease lagi. Kenapa yang dia sampai keluar lari? Dia geli sebab dia cakap kat dokumentari. Aku lupa. Cuma dia proses tu aku rasa bila tengok in real life menggelikan. Aku rasa pornografi ni dia benda yang untuk privacy. Maksudnya? Maksudnya kau just tengok porno bukan untuk kau buat betul-betul. Ya. Bila dia buat betul-betul, dia akan jadi macam shock, terkejut. Macam gini ke? Sebenarnya aku tak nak macam ni. Faham tak? Dia nak tengok jalan cerita yang kau nak tengok. Ya, porno ni aku rasa dia antara individu kita just kat bilik seorang kan, Jackie. Bosan aku rasa kan. Bosan mungkin kan. Bosan itu yang ni. Dan bila kat reality tu yang terkejut. Macam tu. Ada kes laki bini cerai disebabkan laki dia cakap macam ni. Bini aku tak boleh perform macam yang selalu aku tengok dekat internet. Bahaya. Benda tu bahaya kan dia kena faham yang diorang tu berlakon. Diorang tu berlakon bukannya in real life. Dan kita kena faham jugalah partner kita kan. Partner kita bukannya tengok benda tu. Dan Memang kena faham lah. punca cerai tu kau bayangkan kalau apa orang yang mendengar tu kan. Walau otak kau macam gini kau fikir. Aku rasa benda ni aku dia cakap ketagihan pornografi ni penyakit lah. Macam aku cakap dopamine tau. Dopamine ni dia kat struktur otak yang dia akan mengembang kalau kita buat habit tu selalu. Lagi-lagi benda negatif kan. Benda yang kita suka tau. Dia akan macam esoknya dia akan ingatkan balik. Tengok dulu. Kau Dia macam schedule lah. Time ni kau dah kena ni dah. 11 malam dalam bilik seorang-seorang kena tengok. Kau balik awal ni gini kau nak kena pergi. Habis kau nak cakap aku balik awal ni. Kurang ajar kau cik. Betul. Sebab aku dah pergi bilik kau, aku dah pagi di katil kau. Kau bau apa? Ada bau? Oh kurang ajar. Tapi lagi teruk bila kategori tu dah expand kat tahap yang tak sepatutnya, yang merepek. Macam main dengan anjing, Kuda. main dengan kuda. Gila. Betul. Tapi kalau pornografi ni pula kan, ada sampai orang yang dah bosan tengok real Betul. orang punya seks. Habis tu tengok Orang apa? tengok manga, orang tengok hentai, orang tengok kartun. Sampai tahap game kartun tu. Orang kau tak boleh nak ni dah, aku tak boleh onani dekat yang itu, kena main game ni baru aku dapat. Rumah dah sampai tahap macam tu. Dia akan nak lebih tau. Ini dopamine ni dia akan nak lebih. Sebab Bahaya tu juga. adanya incest sex. Ya. Stepfather, step sister. Tapi sebenarnya itu bahaya. Benda tu tabu siap. Benda tu bahaya. Ya, benda tu bahaya. Dan bila datang kat Malaysia, dia akan jadi berita-berita pula. macam tu. Swingers. Oh ya, swingers. Aku cuba memahami swingers ni. Okay. Contoh aku ada bini, kau ada bini kecil. Kecil ada bini, aku ada bini. Okay. Aku nak tengok bini aku main dengan kau. Tapi in return, aku nak main dengan bini kau. Dia rasa kepuasan. Sebab tu
Sebab tu certain lelaki so bini dia pakai seksi. Dia nak orang tengok bini dia. And swinger si bias je lah. Betul. Swap. If let's say dia swap dengan bini kecil saja, maksud aku lah. If let's say aku swap dengan bini kecil saja, tak apa. Dia ni dengan bini kau sekali, dengan bini orang tu sekali, dengan bini orang tu sekali. Dia boleh tahap yang sampai random. Nanti buka ke slot. Bahaya lah. Kes ni aku dah baca berita dah tangkap pun. Benda ni kat utara si aktif. Why? Kau tahu petang tu dia family yang macam family je. Okay. Family dengan family tu lah. Tiga kelompok family ni. Kan contoh petang film tu, kau ni. piknik macam biasa. Siang. Malam buat apa? Malam tu diorang semua kat hotel bertukar-tukaran. Kasut selipar penuh kat depan hotel bertukar-tukaran. Tukar ni. Dia fuck, ada benda ni siap kat Malaysia. Kalau kat luar negara kan, dia ada simbol swingers. Simbol dia apa? Simbol dia nenas terbalik. Nenas balik. Oh ya. Contoh kat satu hotel bila orang tu gantung kat depan pintu tu nenas terbalik. Maksudnya dia allow untuk kau main dengan bini. Kat luar negara. Wah. Ya. Gila lah. Kita kahwin. Teruk ke sebenarnya? Ya. Kita berkahwin sebab kita sayangkan orang tu dan kita nak dia jadi partner kita seumur hidup kita. Ya. Dan kau melepaskan bini kau main dengan orang lain. Dan kau nak tengok cut hole. Itu sampai ke cut hole. Salah satu kategori lagi. Kategori dalam pornografi juga. Kau nak tengok orang yang bini kau. Mungkin salah satu sebab mungkin dia punya tak hidup. Punya kontol tak hidup. Jadi maybe dia nak bini dia puas. So dia bagi orang lain dengan bini dia. Yes, aku jumpa dia dopamin dia kesakitan tu. Dia macam sakit saya tengok bini aku main tapi macam best. Benda tu dia kira dopamin juga kot. Aku rasa generate juga. Dia sakit tapi dia puas. Faham? Dia dah tak ada yang tahap nak main normal lah. Dia dah tahap yang nak advance. Bahaya lah sebenarnya. Nak benda lagi. Oh ya, ada benda ni menjijikan. Apa dia? Skittish sex. Skittish apa dia pula? Kau main sampai berak. Wah. Sampai berak Main anal, main buntut, main lubang jubur sampai berak. Tu aku cakap benda ni penyakit. Dia sampai tahap yang kau nak benda ni lagi jijik, lagi best. Ya. Dia jadi fetish. Oh ya, golden shower kencing. Apa pula? Golden shower kencing. Ini baik. Kena dia dah sampai tahap itu kalau kau masih addicted, nak kena jumpa someone lah aku rasa. Nak kena elektrik apa tak. Lagi sekarang aku rasa statistik sekarang banyak gila babi budak yang bawah umur dah start tengok blue dan buat reality. Lagi sekarang. Oh ya, ada fakta tu. Weh, siap ni ada siap dia. Syakir tadi. So benda ni fakta, kita tak boleh bohong. Okey. Wanita Malaysia menduduki tempat ke-7 paling tinggi dalam dunia untuk mengakses Pornhub. Perempuan. Macam mana dia Babi boleh kita study? borak ni kita lelaki tapi perempuan. Ya, perempuan. Tempat Okay. ke-7 paling tertinggi. Dia orang akses yang akses pakai phone lah. Akses Pornhub. Wanita paling ramai kat Malaysia ni. Ni artikel daripada Malay Mail dan kena aku jujur aku pernah download satu social media ni kan yang untuk Social apps. Social apps yang kau boleh contact dengan orang luar. Bukan orang luar. Yang boleh contact dengan random people yang kat Malaysia. Dan benda tu boleh set umur, boleh filter umur, boleh filter jantina. Aku set perempuan, lepas tu umur 18 hingga 22 tahun. Aku set 18 hingga 22 tahun. Lepas tu aku buat bancian kat social media tu. So soalan aku kan macam berapa cenderung pernah tengok porn tak? Kebanyakan pernah. Berapa cenderung puratanya dalam 3 kali tengok porn seminggu. Uish. Kategori porn apa kau tengok? Apa dia tengok?
Dia orang suka yang step-step. Step brother, Ya step brother. Aku rasa benda tu sebab apa tau? Yang dekat dengan orang. Dekat dia dekat rumah nampak adik-beradik kan. Benda ni sebenarnya bodoh lah. Tapi kan sebenarnya betul. Diorang tak berani cakap dengan kita, tapi diorang tengok benda tu. Dia ada satu terms yang perempuan rate badan lelaki ni kan. Tapi sebenarnya dia itu yang diorang fantasikan lah. Perempuan ni aku rasa dia ada keinginan tu, tapi perempuan dia sembunyikan benda tu. Dia takkan expose lah. Diorang suka benda-benda yang incest macam tu kan. Sampai satu tahap kan, cousin aku ni gini. sampai satu tahap kan, aku tanya kenapa suka incest macam ni kan. Lepas tu ada perempuan ni yang dia liar gila babi lah bila borak dengan aku. Lepas tu dia terus macam cuba awak ambil spender adik awak pancuk atas tu, saya nak tengok. Alamak. Tu dah pelik sangat lah. Saya dah di luar nalar. Macam aku cakap tadi, aku filter 18 sampai 22 tahun. Itu mau apa? Yang minta tu? Yang aku tak tahu. Tapi 18 hingga 22 tahun dah tahap macam gitu punya. Aku rasa ni good segue juga ke media sosial. Addiction tu media sosial juga pasal ketagihan tu. Dan aku cerita pasal macam dia site tu kan. Kat Telegram ada satu Leo Match. Kau pernah dengar Leo Match? Pernah. Ni personally aku rasa Leo Match, Tinder, Omi, semua benda tu dia bukan nak cari ni pun, bukan nak cari member ataupun girlfriend, boyfriend, one night stand. dia nak main lah, nak buat main je. Dan aku rasa serta perempuan suka dilayan sebegitu. Dan serta memang real nak cari. Macam kita ada kawan intern kita dulu, Ida. Dia pernah cerita kat aku, ada orang suruh buka tudung, suruh gambar tu. Tapi dia memang nak cari boyfriend ni. Dia betul-betul cari boyfriend. Dan dia jumpa boyfriend dia dah tunang dah makcik. Dengan orang yang dia jumpa dekat dating site. Memang betul dia nak. Tapi ada orang nak certain orang dia nak tengok. Buka tudung lah, buka ni lah. Aku pernah juga try lead match. Aku tak pernah. Macam susah untuk aku sebab aku tak pernah cakap. Download Tinder. Pernah download. Adalah beberapa lagi aku tak ingat namanya kan. Kebanyakannya perempuan yang dapat tu adalah untuk benda-benda macam tu juga. Dia nak buat main saja. Pisang ke Dan lelaki memang apa orang kata, nafsu ada satu, akal ada 9 Akal 9 betul. Macam perempuan nafsu ada 9. Akal. Dan lelaki ni dah jumpa perempuan macam ni, ambil kesempatan, gunakan. Dan sometimes jual. Kau nak main girlfriend aku lah. Itu yang berbalik kepada cut hole, kepada ni. Belum cerita jadi blackmail kan. Blackmail lagi. Sekarang banyak kes macam tu. Sebenarnya banyak. Dan banyak yang tersebar. Kau ingat dulu H&M, fitting room H&M pernah tersebar. Yang kat dalam fitting room tu kan. Okay, aku sejujurnya yang main dalam fitting room tu bodoh. Dan pergi mampus lah tersebar. Yang kesiannya orang yang betul-betul fitting room, yang betul-betul tukar baju ada apa semua. CCTV kat fitting room. Kenapa siapa nak kena detect saya benda-benda ni semua. Bahaya ni. Fitting room. Cuba kau bayangkan aku tengah bertukar boxer aku, ada orang ambil video. Nanti sebar lah buntut aku yang baik ni. Kau pilih boxer Hello Kitty pula time tu. Memang. Aduh. Buntut yang baik ketang. Ketang besi. Macam benda vintage tapi baiklah. Dia kalau kita borak benda macam ni kat Malaysia sebenarnya dah macam kat luar dah. Di zaman sekarang ni. Semalam aku terkejut tau. Rupanya Baby Suji tu adalah porn star Melayu. Kau tak tahu? Aku tak tahu. Dan dia porn star. Melayu Singapura. Indon dah start. Malaysia selepas Indon. Indon start naik masa sis kaya tu. Lepas tu kat Malaysia. Tapi Malaysia dia tak se-advance itu lah. Kecuali Daddy Ash lah. Daddy Ash je yang aku rasa pegang industri kat Malaysia tu dia lah. Yang dekat dengan kita Singapura tu yang betul-betul berani buat tunjuk. Daddy Ash. Kenapa dia tak ditangkap? Itu lah masalahnya. Aku wonder juga benda tu. Dan aku rasa dah berapa banyak dah video dia keluarkan. Banyak weh, kaya tu. Kaya. Macam aku cakap, benda ni dah jadi bisnes. Tapi barat start dulu. Aku cuma tak ada brain satu je ke. Masa dia punya case viral kan. Dia dari jalan dekat mana, downtown ke mana entah. Orang kita yang banyak nak ambil gambar, mak orang perempuan tu, bukannya lelaki.
So sekarang ni kalau kita borak benda macam ni, contohlah orang dengar podcast kita dan tak sampai ke part ni. Budak-budak lubuk ni semua budak-budak blues otak tak betul lah. Tapi hakikat dia yang banyak melayang budak lau perempuan. Dia yang aku fuck up adalah bini orang, mak orang. Kita borak ni bukan kita baik, kita memang lah ada rasa memang tu. ada Tapi rasa macam tu. Bagi aku benda ni bahaya tu. Benda ni blue, pornografi, aktres apa semua, keep diri sendiri bukan untuk dibanggakan. Sebab kita kat Malaysia kita ada agama, ada guideline dia. Kau tahu apa yang worst kat Malaysia sebenarnya? Apa? Kita sex education daripada sekolah kita tak diterapkan. Dan kita belajar sendiri. Itu masalah. Faham tak? Dia bukan nak kata macam sex education ni kondom semata main. Bukan. Itu dah memang betul. Itu untuk safety. Kan? Benda alat tu boleh jadi ke sumbang. Faham tak? Sebab kau tak diajar, kau tak tahu. Bila kau tak tahu, kau tengok. Bila kau tengok, dia jadi benda yang kau nak tengok apa yang kau nak tahu. Yang kau tak tahu dia side effect ke apa-apa. Kira tu kuat Dia sampai tahap yang macam kalau kat Singapura kita ada satu label ni yang macam, sebab aku je hotel dulu. Kalau India ke Bangla ke kan cuti, diorang nak main dengan perempuan yang tengah period. What the hell? Diorang pernah cakap aku cakap sebab aku kan nak main dengan perempuan yang mabuk. Tidak bro. Nak main dengan yang period. Sebab aku mestilah aku akan jumpa customer yang tetap masuk kat situ kan. Sebab dia nak pancuk dalam ke? Hanya tu. Yes. And kau tahu bro, bila diorang macam itu main kan, sangatlah worst untuk kemas bilik tu. Aku pernah tanya dia kan, brother, why you always give me blood? Jadi kau pernah kemas yang cadar tu ada darah? Aku kerja itu. Itulah kerja aku. Aku selain muntah, selain berak budak ke apa ke, cadar. Aku belum cerita dekat engkau, aku pernah dapat satu carton besar full of kondom kat dalam tu, dengan kondom dekat atas katil bersepah, ada isi lagi. Aku sendiri, tangan aku yang kutip. Aku kerja tu dan aku tahu benda-benda tu. Aku tak pelik kalau macam mana yang ini bukan aku nak cakap bangsa ini ke apa tau, tapi kebanyakannya macam India, Bangla, foreigner yang duduk dekat luar kan, diorang nak main dengan itu kan. Diorang punya fetish lagi teruk sebenarnya daripada kita. Main time period. Kenapa main time period bro kan? Kata sedap, kau kena cuba. Aku ada kawan ni, kalau kau nak cuba, aku rasa benda tu lagi menyusahkan orang dan menjijikkan. Aku rasa untuk main pacuk dalam, bukan dia ada pil yang elakkan sepatutnya. Tapi diorang no suka benda macam tu. Lagi Myanmar, Vietnam. Kan aku pernah kaca kau, aku cakap kan, budak Myanmar, Vietnam best gini apa semua kan. Best sebab diorang sporting, diorang akan cerita benda-benda sini. Yang macam kita lelaki nakal kan, kita suka borak aja, kita tak adalah nak buat. Tapi bila aku dah sampai ke tahap yang itu tu, dia macam fuck, aku tak boleh nak bayangkan langsung. Apa limit dia macam tu kan? Yes. Apa limit dia? Dok, kau boleh tengok muka jantan tu, muka atuk. Main dengan yang muda. Period. Aduh, ceng. Orang yang gila sick yang tengok dulu ni tak ada simptom macam sakit bahu ke, bahu kiri terbalik. Tak ada. Dia dalaman. Nampak normal lah. Dalaman kuat. Ini bila dengar cerita ni kau macam terkejut betul lah. Ya. Aku rasa kita masih normal lah. Kita masih normal dan pelik pun pelik sikit-sikit. Cerita-cerita macam ni, kalau ada Aizat kat sini, kita orang jumpa dan lagi teruk. Dan kita punya tangan dia lah yang selalu duduk kemas belakang. Ni kalau dah stay kat hotel lah, hotel murah kan. Itu. I have no words. Aku rasa aku kemas bilik Syimil lagi okey daripada bilik-bilik macam tu. Syimil pun bersih. Ada Syimil kotor juga. Dunia bila satu negara tu tak terapkan sex education, itu yang teruk. Sebab itu aku rasa aku sokong je dekat luar negara macam US, UK, London kan. Diorang punya industri tu cun, walaupun teruk untuk aktor, tapi sihat. Diorang tak setuju apa aku cakap, pergi mampus lah. Tapi ni apa aku nampak, memang sihat. Kau nak bandingkan dekat negara India, nak banding kat kita, aku rasa India, Pakistan lagi teruk. Dia bermula daripada edition sampai ke tahap yang ini lah. Maksudnya nak buat. Yes. Penyakit tu dia point dia kena elakkan daripada HIV tau. HIV ni orang yang tak ada kena-kena pun takut kena. Kan? Dia kena kurangkan tau. Maksudnya macam
Ya, penting. Wah, aku rasa siapa yang sampai kat part ni dia rasa macam aku lah. Sebab aku sekarang tengah rasa macam dia macam cringe yang perut aku rasa macam tak sedap. Aku rasa kan untuk episod ni memang daripada design grafik pun kau kena bagi tahu yang macam okay, episod ni bukan dia aku rasa apa bahasa mudanya? The gore. 18SX gore. Dan aku dapat rasa kat perut aku macam permulaan tu aku borak macam lebih pada okay, kita macam buka air sikit nakal-nakal kan. Tapi sebenarnya betul lah. Apa kita borak ni ni reality. What the hell, kau main on period. Aku ada masalah sikit dengan darah. Ada masalah sikit dengan darah tu. Aku punya hotel jarang lah dapat macam itu. Macam Aizat dia ada adik dia kerja kat hotel which is sama hotel lama kita orang. Kita ada banyak branch. Itu tak silap aku 4 bintang ke apa ke. Aku buka terus lah. Aku dulu kerja hotel dekat Hotel Bencoolen. Bencoolen ni dekat Bugis which is center lah. Lepas Bencoolen macam banyak Mak Saleh. Aku pindah ke Rochor. Rochor ni tempat India, kat Little India. So adik Aizat dia kerja dekat Hotel Dixon ke apa, aku lupa lah. Tapi hotel tu dia literally dekat road yang memang betul-betul foreigner bajet bawah punya. Kau tahu tak itulah hostel aku duduk kat situ juga. Memang foto sempit, memang bajet habis. Jadi diorang dah sampai tahap yang asal weekend je hari darah. Babi hari darah sial tak boleh dengar babi hari darah. Belum cerita kondom bersepak. Kau ceritalah kondom banyak mana aku okey. Darah. Ji, kita orang kena kemas apa tu? Aku lupa linen tau. Kita panggil linen. Letak plastik dulu cik aku rasa. Dok, linen tu by right kita orang kena letak banyak. Macam ada satu alas bawah, then kau letak satu lagi kain, ada satu lagi kain. Ni diorang dah sampai tahap semua tu diorang kena bawa keluar ganti yang baru. Tapi bila darah kat cadar tu kita kena hantar keluar lah. Basuh, Kita basuh guna balik. Kita baring kat cadar darah ke apa ni? Dia kalau kau nak borak ni lagi dalam kan, aku kena ajak Izzat kat datang borak dark side dekat kerja hotel. Di negara yang bebas. Sebab aku tak rasa dekat Malaysia akan ada benda macam tu. Aku rasa aku bersyukur kot duduk Malaysia yang ada guideline. Ya. Malaysia aku rasa still sopan santun tu very high lah. So kita masih even kita sekurang tu kita macam bodohnya. Betul lah. Kita still sopan santun tu. Sakitnya. Boleh aku jump ke next topic. Cantik. Dia punya borak edition yang itu teruk lah. Cuci balik. Itu dah kira nyimpo lah gila seks. Itu info lah. Tapi betul. Daripada edit satu benda yang kecil grow besar kalau kau tak kawal. Yes. Dan salah satu bendanya gambling. Dia nak tukar dia sambung. Yes. Perjudian. Perjudian ni kadang Perjudian ke Australia. Percutian. Itu perjudian. Judi ni kadang orang fikir main nombor toto apa semua, tapi tak juga. Sekarang yang nyatanya adalah ML PUBG tu dah kira judi juga kan benda tu kan. Kau spin ada siap bagi guide. Spin ke 9 confirm dapat. Tapi kadang tak pun. Itu yang berhabis berapa 2,000 3,000. Ya, budak-budak selalu Tapi termakan. kau game sampai itu tak kira? Pernah juga kan? Skin. Contoh Tapi kau pilih kan? ML skin. Aku beli yang skin bukan spin yang Confirm macam dapat lah. confirm dapat. Okay. Dia sebab apa nak spin tu cik, dia nak pakai time tu juga. Jadi limited lah. Nanti orang tu sekarang pun limited tu pun ya juga. Tapi padahal nanti lepas 2-3 tahun keluar je yang boleh beli. Aku dulu pernah terpengaruh pasal benda ni. Dulu kat CC main Blackshot. So dalam Blackshot ni kau boleh beli either beli kad dia ataupun order direct dengan orang CC tu. Garena punya kad tu. Beli sih Garena punya kad. Top up 100 berapa lupa, RM7 ke berapa. Tapi rasa macam kaya betul lah kan. Siapa yang ada kad tu kan, simpan kad tu, ada orang buat ni. Kan aku start ML hari tu sebab Naruto punya skin. So benda ni ada pandai pula collect-collect kan. Tapi bila macam aku tak dapat skin tu, lepas tu aku bukanlah jenis yang nak habiskan duit dekat game kan. Ya. Terus install. Gila lah cik. Dulu gambling ni memang. Dan sejujurnya aku ada cerita ni. Aku cerita pasal game dulu.
banyak kali juga aku rasa. Sebabkan addiction terhadap aku nak pistol tu lah. Time tu aku main Blackshot. Pistol yang gold tu ke? Dia macam ada set dia lah. Aku beli yang set selalunya. Tahan sebulan je, tapi aku sanggup. Pistol tu tahan sebulan je? Dia macam set tu tahan sebulan. Dapat skin, dapat pistol, dapat ini, dapat itu. Tahan sebulan je. Tapi aku rasa aku sanggup. Sebab aku rasa kembali kepada dopamin lah. Nanti member aku cakap, baik siang kau ada ni, baik siang kau ada ni. Aku rasa benda tu lah yang aku kejarkan time tu lah. Tumpuan lah. Tumpuan. Benda-benda macam ni tujuan dia untuk flex je lah kan? Flex je untuk game lah pada aku. Sultan lah, Sultan. Sultan Syah sekali main macam sial lah. Betul. Main tak power pun. Topak. CSGO dulu pun kena bayar. Ada benda yang kena bayar. CSGO ni dia box sih. Orang kejarkan. Tapi CSGO boleh menjadi bisnes. Pisau dia tu mahal. Kan? Boleh jual ke orang? Boleh jual. Sebab AB dulu buat kau. CSGO ni boleh buat bisnes. Macam yang aku beli ni, tak boleh jual ke orang. Pakai sebulan je. Pakai sebulan je. Tapi time tu nak flex kat member. Main CC seminggu sekali. So at least seminggu sekali tu orang nampak aku pakai ni baik kan. Time tu aku rasa. Dan sejujurnya aku pernah melalui jalan gelap aku. Jalan gelap. Apa? Jalan gelap aku sejarah hitam aku. 2 tahun lepas macam tu. Ada RM50 aku masukkan ke Mega 888. Apa tu? Oh ya ke? Aku pernah masuk duit dekat Mega 888. Itu judi Judi online? Judi online. Pernah masukkan. Ada akaun lagi. Aku spin roulette. Spin roulette. Sebab aku tengok otak aku yang bodoh ni tengok orang main letak merah atau hitam je. Kau kena salah satu. Dah lah online senang lagi dia nak tipu kan. Dan aku rasa tak dapat untung langsung. Tak untung langsung. Dan aku suka warna merah. Aku speed aku red. RM50 tu burn. Dan aku tak dapat. Dan dia pandai website tu. Kau nak withdraw, at least kena ada 100 baru boleh withdraw. So if let's say aku dah masuk 50, aku nak keluar balik 50 aku tak boleh. Aku kena dapatkan 100 baru aku boleh withdraw. Banyak untung kalau orang. Yes. Aku rasa kalau macam aku nakal jantan aku rasa bukan kat situ lah. Sebab aku rasa bermain dengan duit kan. Ya, so aku punya nakal pun aku sendiri pelik. Kenapa dulu aku tak pernah judi? Aku pernah je ikut bodoh. Aku pernah je ikut kawan-kawan aku macam jom lagi gini. Aduh aku tak faham ni, aku tak boleh nak masuk. Tak apa, aku ikut. Aku makan. Tak makan pun aku dekat depan. Aku jaga line. Selalu kedai-kedai mesin judi ni Maggi free. Ya, Maggi free. Aku dengar ada air kotak. Aku dapat IT, Aiko, ada nugget, siap sos. Ada perempuan layan juga je. Ada tempat yang perempuan. Ini dia macam tempat tu juga Pelacuran. Pelacuran. Yes. Tapi tu aku pernah termasuk dalam dunia tu. Benda tu memalukan aku. Dan aku rasa aku faham kenapa orang main. Dia macam ni okay, hari ni hari aku. Confirm hari ni hari aku. Takkan lah dalam banyak-banyak merah dengan hitam tu takkan main merah. Hari ni hari aku. At least aku dapat at least. Okay. Tak dapat saya hitam sial. Tak apa, aku dapatkan balik duit aku. Ya. Aku main je, aku dapat balik duit aku. Dia kau boleh jumpa kawan kau lagi yang lagi. Member kat belakang. YouTuber yang akan push. Ya, jadi YouTuber punya. Ada yang lepas teman keluar memang bergaduh. Nak baik bagi makan balik. Dah situ. Zaman tu gelap. Dia benda tu ketagih je. Aku nak duit aku. Aku nak dapat balik duit aku. Aku nak dapat balik duit aku. Pernah paling tinggi RM80 lah. Tak dapat nak withdraw juga. Mana dapat withdraw? Kena 100. Korang setuju tak macam kita kan? Aku tak rasa zaman sekarang. Zaman kita perlu ada dalam hidup hadap jalan ni. Masa aku zaman-zaman gelap kau, zaman ni macam cerita kau kaki perempuan, kau kena cuba zaman tu. Kau kena gak ada. Kau main judi, kau kena gak ada. Certain benda perlu hadap, certain benda perlu dengar. Sebab tak semua benda kau patut cuba, betul tak? Betul. Tak semua benda patut cuba. And know your limit lah. Dan aku rasa tak patut cuba aku judi ni. Dan tu aku macam terdesak kot. Sebab aku nak duit aku balik. Tapi sekurang-kurangnya kau dah hadap. So bila akan datang kan, ini bukan jalan. Ini bukan jalan. Apa dia 50? 50 tu aku buat benda lain. Dia minimum
deposit Ha. 50. Tak boleh keluar 50 tu balik. Kau Aku kena ada- bayar tu. Aku ada seorang kawan ni tau. Kelakar sampai ke subuh dia main dalam tu online. Yang member aku seorang ni pun cuba lagi. Boleh lagi ni, boleh lagi tekan ni, tekan. Sampai 300. Nak withdraw. 300 tu bukannya duit. Withdraw masuk ke game balik. Ya ke? Tak boleh keluar duit. Lah. Gila lah. So benda tu macam bodoh lah, betul tak? Kau tahu kenapa aku cakap aku sendiri pelik kenapa aku tak pernah berjudi? Kenapa? Sebab aku banyak kali tengok orang menang depan aku. Oh ya? Ya. Kau bawa luck Aku lepak. Aku kan dulu selalu lepak kat rumah Wan. Jiran tu judi online tau. Okay. Judi online. Kalau aku lepak kan, rata-rata dalam seminggu sekali mesti menang. Bukan sebab aku luck tau. Sebab dia orang menang bukan menang yang kecil tau Ji. Ada seorang ni dia menang 2,000. Lepas tu cuci. Lepas tu esok balik Sarawak. Lepas tu minggu depannya aku pergi. Minggu depannya aku lepak lagi. Menang 500. Dan time tu lepas dia cuci tu, siapa yang lepak dengan dia bagi solat 50. Oh. Benda tu lah yang tapi duit tu orang cakap duit tu habis gitu je kan. Ya betul. Aku pernah dekat hotel. Aku rasa aku banyak zaman gelap kat hotel. Ha. Tak ada duit tau. Ha. Masuk kerja. Tumpang orang apa semua kan. Jadi bila tumpang orang balik kena ikut timing dia. Bila dah ikut timing dia gerak pula sekelompok. Pergi makan. Pergi makan ni aku tak ada duit. Tak apa kawan belanja. Kia makan besar, makan cakap lah itu ini apa semua. Di pertengahan tengah makan tu, makan hari ni kawan dapat duit lebih sikit, menang nombor. Dah tengah makan cakap pula. Aduh. Lepas tu Aku dengan kawan aku seorang lagi Dah pandang telan. each other. Dah telan. Benda dah setengah jalan. Pandang each other kan. Ni macam ni kita ni. Benda orang dah belanja, dah makan kat Kan belum balik. perut. Rezeki. Rezeki. Tapi benda ni aku berani share dengan korang, dengan orang yang sama macam kita lah. Kalau aku share dekat orang yang pegang pendirian, benda tu Mungkin ada masalah. yang Tapi by right, kau memang keadaan kau tengah tak ada duit. Kau perlu makan. Kelakar benda lah ni. Dari set dorang fikir tu rezeki. Sebab dah jadi habit dorang. nak survive. Ya. Dan nombor daripada nombor tu lead lah ke benda-benda tahyul pula. Ya lah. Ngangkung lah apalah. Minta nombor kat tanah Cina, kubur Cina. Aku tak ada pengalaman. Kau ada pengalaman tu? Tak ada Aku tak pernah ikut, tapi aku tahu aku buat. banyak cerita. Ya. Benda tu real je ya. Ya. Mamudia tu rajin lah tempat-tempat aku. Mana diorang pergi kubur minta nombor macam mana minta nombor? Diorang adalah jumpa dengan bomo sampai Jumpa. macam tu kan. Bomo Dia dapat. baca. Diorang baca dan ikut. Itu yang zaman cerita Syazis yang banyak keluar tu. Ngangkung. Ngangkong apa semua. Benda tu cerita tu betul. Orang kita buat. Aku rasa duit lah. Bab duit ni memang Segalanya berubah. esok confirm Dan aku ada member yang kau mesti lah. Aku rasa setiap lelaki ada kawan yang cik pinjam 20 cik. Aku ni lah kereta rosak. Sekali main nombor. Cik pinjam ni kereta tak ada minyak Ada. Mesej aku adalah 2-3 orang masuk baru-baru ni. Pinjam 50. Aku ingat aku seorang je. Ramai siut. Dan mengakibatkan efek semua orang. Ya. Okay. Aku tahu cerita. Ya orang itulah. Dan bahaya orang itu sebab dia berpengaruh. Pempengaruh lah. Orang kenal lah. Yelah. Dia expose kan. Dia orang yang expose. Jadi kalau orang spill letih, malu sih. Itu dan punca dia itu pinjam along. Dan pinjam along family terlibat. Yelah tu lah tu. Dia suruh duit. Aku rasa bab duit ni manusia kan. Ya. Setan nak memperdaya manusia ni macam-macam cara. Dan kita makhluk yang lemah lagi senang. Aku jadi ustaz lah. Aku suka lah topik hari ni edition. Yes. Dari edition pergi ke benda yang teruk. Maknanya satu edition tu boleh
menerukkan keadaan juga. Implikasi dia kuat. Impact. Susah nak sebut. Dia efek kepada dopamin duit apa semua. Aku rasa ketagih ni dia hit dopamin punya something kat dalam otak. So nak stop dia, buang otak. Betul tak? Buang otak. Cuci otak. Yang kuning tu cuci color biru pakai nila. Jadi otak putih. Boleh? Nak cepat pakai Betul. tu. Pakai spray Syakir. Pedih tangan tu. Apa Habis spray kat telinga tu. Spray apa? Yang pedih. Conclusionnya dopamin. Ketagih dopamin dalam satu family. Itu tadi kita final dengan gambling ataupun ada lagi? Aku rasa ada ke. Benda ni kalau ketagih Banyak lah. benda ni penting sebenarnya untuk kita bincang dan dia sinonim dengan ketagihan. Kita boleh sebut dadah. Boleh je. Boleh. Dadah. Kita dah sebut macam-macam ni. Dadah apa rasa dadah semua orang tahu efek dia apa semua. Teruk lah benda tu kan. Dadah tu hit dopamin juga kan. Memang betul pun. Ikut orang lah. Okay lah, paling simple lah. Dekat Malaysia ganja tu adalah dadah. Kan? Ni bukanlah nak membenarkan lah. Tapi aku rasa dia tengok pada orang. Kalau orang ambil benda tu untuk benda yang let's say buat kerja semata. Orang tu akan ambil untuk kerja. Yes. Kalau orang ambil untuk Macam tidur. ketum. Aku ada pesan member aku ketum buat kerja sedap. Tapi efek dia badan sakit. Satu lagi ngantuk tu. Ngantuk. Sebab nak perah kan. Betul. Ngantuk yang ngantuk memudaratkan. Aku ada je kawan yang berapa kali accident. Microsleep lah tu lah. Boleh dia cenderung ke microsleep lah sebenarnya. Kau ambil untuk kau nak cergas kan buat kerja. Kau buat kerja, kau energi kau habis macam tu babe. Macam mana kau nak top up balik energi? Kena ambil minum balik lah. Satu plastik berapa sekarang? Satu plastik Tak tahulah. ketum. Aku rasa RM20 satu plastik. Bunjut, orang panggil bunjut. Satu bungkus gelembung tu RM20. Tapi ada Lebih yang tu lah. certain orang yang minum pure. Ya, Ada orang kebanyakannya campur. Yang cam tu aku pernah ada seorang member Pening dekat rumah sewa dulu. Macam apa? Vitagen, Fanta, ubat batuk. Dia campur full cawan. Aku nak sip sikit. Apa benda yang kau minum ni aku nak Kau sip ingin sikit. nak rasa lah. Aku rasa apa je? Okay, sorry. Nama dia Raj. Di India. Apa benda yang kau minum ni? Ini ya bagus. Ni ya bagus. Aku cakap ni boleh tahan. Apa benda sial? Dia minum sejuk ke biar suam lah? Sampai suam? Time tu suam. Boleh lah. Vitagen, ubat batuk, Fanta, ketum. Aku nak minum tak boleh rasa sebab rasa dia tak sedap. Aku rasa paling teruk cam yang aku minum adalah dengan Red Bull semata. Which is Red Bull tu sikit, ketum tu banyak. Okay. Sejuk-sejuk lah. Aku minum sejuk dengan yang suam. Kalau aku minum suam memang aku tak telan. Aku muntah. Minum sejuk balik. Okay. Aku rasa boleh layan lagi lah. Kau tahu Tapi dia ada banyak- ketum kepal. Apa tu? Ketum tu kepal. Ais untuk isap. What the fuck? Ada ketum ah. Ada. Ketum kepal. Kau akan bantu buat? Ya kan? Kita yang tangkat ni Tapi- kepahan. Tapi tak, aku tak buat lah. Aku tak ambil, tak rasa. Macam mana nak consume dia tu? Isap ah. Macam ABC kepal. Macam habis kepal. Ais kepal. Ya. Astagfirullah. Betul. Aku rasa kalau berat honest ni, orang yang banyak terkejut adalah Miji. Aku sebenarnya aku benci Kau tak pot lah. Aku benci dadah, aku benci benda-benda semua. Okey, aku dah cakap aku nak simpan benda ni. Aku benci dadah, aku benci ganja, aku benci semua benda tu. Sebab aku selalu dikaitkan dengan benda tu. Sebab aku kurus. Aku kurus dan aku selalu dikaitkan dengan benda. Biji ni mesti ambil barang ni, biji ni mesti ambil ni. Dan aku rasa ofensif kepada selalu orang gemuk terasa kan. Oh banyak makan ni, banyak makan. Aku kurus aku ambil barang ke sial. Dan aku ada experience 2-3 kali experience yang jom lepak ni time belajar. Jom lepak kat bilik sewa aku. Kenapa? Pak Sekali masuk, bong keluar. Aku pernah ada experience bong kaca depan mata aku. Aku tak hisap ni. Aku tak hisap. Dia pelik. Sebab muka aku dan badan aku.
Dekat poli botol cap badak keluar, tampung punya. Style tu. Apa ni sial? Aku macam terfikir, aku boleh bergaul dengan orang ni. Tapi dah lama aku fikir, what the fuck ni? Kenapa muka aku je selalu kena? Baru-baru ni je. Baru-baru ni. Baru ni apa? Baru ni lah. Aku terlepas. Mana? Yang nak bagi dia apa? Barang. Lepas tu time tu Miji ada dekat lubuk ni. Lepas tu tanya, kat mana ada ni? Sebab apa? Sebab muka aku memang gila ke? Tak payah Mat. Dekat piknik Syakir kat mana tak, aku dengan kau kat baju malam. Oh. Dia tengah select baju. Tengah select baju. Sepanjang select tulis kat sini. Kenal lah bau ni. Baiklah bau ni. Lepas tu yang melayan tu adalah aku. Bang, sedap lah bau. Aku senyum je. Lepas tu dia tanya harga baju. Baju ni 70 lah macam tu aku cakap kan. Harga baju sini kurang. Habis harga yang barang tu ada ke bang? Dia sampai tahu. Itu table belakang. Table belakang. Tapi kenapa dia tengok kita je? Kenapa dengan kita? Kan? Maybe rupa kita. Teruk gak kena. Taklah teruk. Tapi bagi aku macam dia punya efek tu adalah kau tak payah tahu orang ni kenal dulu baru tahu dia amin atau tidak. Kau tengok dia di sekeliling tu je dah terus shock. Ya. Aku pada aku benda ni ofensif kat aku lah. Aku tak suka orang kait aku dengan benda tu. Sesekali tak apa, tapi dah banyak kali ni macam Annoying pun ada kan? annoying. Sebab jujur, aku nak ambil ganja bong, aku tak pernah balut. Bong aku nak ambil, tapi half dapur, satu session tu half dapur. Aku just nak tahu apa rasa. Nak dapat, aku tak ada diri macam tu. Selain ni efek selepas habis bong tu, aku tak ada diri. Dan aku nak baring je. Tapi baring tutup mata tak tidur. Kau rasa tenggelam kan? Petang tu lah. Lepas tu malam tu, ini je ke? Aku macam, itu benda first yang aku cakap. Ini saja ke? Ini yang orang nak selama ni. Benda ni macam, maybe benda tu hit dopamin orang lah. Tapi dia tak hit dopamin aku. Yang menghitkan adalah anger aku. Kenapa kau cakap aku hisap barang? Tak marah aku okey. Cik, aku tak marah aku okey. Tak Kalau macam kita sebab environment aku rasa kawan-kawan pula kan. Ya, sebab sekeliling. Kita ambil tu benda bodoh berdekat. Aku tak nafikan lah. Dulu tu adalah benda yang bodoh sebab benda tu semata ritual pada waktu malam. Kan? Betul lah. Ya. Bila lagi nak hang out dengan kawan-kawan? Itu pada waktu malam yang macam kau kena duduk sekeliling. Dia sebab waktu itulah kita gelak yang tak ingat dunia. Ya, betul. Macam ni masalah yang jadi tu hilang. Siang ada je yang macam salah faham kan. Malam tu jadi baik. Sebabkan benda tu lah. Ya. Betul. Tak nafikan lah benda tu. Benda betul lah. Aku rasa kalau panggil budak ni borak pun diorang akan setuju dengan apa dia cakap. Diorang rasa benda tu bodoh kan. Tapi bodoh, waktu tapi itu, kenangan. Dia macam ni Betul. dia macam dia bukan bangga, dia macam aku pernah buat benda ni rupanya. Dia macam tu lah. Betul. Yo. Oh ya, aku ada benda lagi aku nak marah kan tentang substance ni lah. Okay, kita berada di bidang kreatif. Kita buat graphic design, buat art, buat artwork. Pasal kaitan juga. If let's say kau nak dapat idea apa semua, kau kena ambil substance, ambil acid, ambil ni semua. Bullshit. Aku pernah cuba benda tu. Bullshit. Masa kerja printing. Aku cerita kau kan? Ya. Aku pernah ambil benda lah. Okay. Memang bullshit juga sebenarnya. Sebab tak ada function sangat pun. Kau bukanlah macam kau terus dapat ilham terus buat. Tak ada. Kau kena berfikir tapi lagi teruk kau kena fikir. Sebab paling kau dah tak betul lah. Dia akan pause kejap kau punya mind sebenarnya. Kan? And bergantung pada imajinasi. Ya. Itu je. Bodoh. Kita tak perlukan substance. Nanti dah dependent nak macam mana. Barang putus nak macam mana. Ya. Dah menyusahkan orang. Takkan bergantung kan. Acid lah selalu kan. Sebab 70s lah. Yep. Nak dapatkan design. Betul. Psychedelic tu. Orang try LSD ke apa ke. LSD, acid, ganja, ketum, apa lagi kita pernah sebut. Pil kuda. Pil kuda apa? Untuk apa? Dia untuk khayal. Hayal saja lah. Ni untuk club kan. Untuk club ke gig ke. Oh yeah. Mabuk, minum lepas makan. Mabuk pun something kan, substance. Mabuk apa arak ni? Apa yang aku tahu lah. Orang putih hisap. Orang Nak panaskan badan. Kita ni Malaysia dah panas. Ram. Dia sama macam kau ambil ganja jugalah. Dia punya high dia. Oh iya ke?
Dah perut loncik je sebenarnya. Perut naik kan. Nampak yang dia tu minum. Tapi itu kita tak boleh nak cik kau boncik je. Aku dah 2 bulan dah. Kau minum aja. Tunggu lagi berapa bulan ni meletup Tu cik. Hari tu dengan Ariel. Itu lah substance Aku benci substance. Point dia aku benci substance nokta. Ganja terutama sekali. Aku tak isap ganja lah sial. Dah lah aku isap aku gulung nampak macam aku isap ganja. Ini sesi psychiatrist aku untuk kali ketiga. Teringat Miji cerita kat aku dia beli minyak tu. Apa tu? Rolling box tu. Okay. Cik, aku dah beli baru. Tapi brand tu sial. Dia cakap kat brand tu cakap kat Miji. Bang, kalau pakai ni tak best, pakai tangan baru fit. Oh ya. Sebab aku. Kadang aku macam akur tapi dah lama-lama macam ni bullshit sangat. Kurus pun tak boleh so. Babi, salah ke kurus? Memang aku underweight. Tapi aku tak ambil barang tu tau. Anjing. Kalau aku ambil ganja aku gemuk lah sial. Tak. Aku makan. Mana ada ganja tu gemuk semata. Sebab aku bosan. Makan. Ada orang ambil badan makin kurus je. Oh ya? So aku ambil batu lah ni. Batu tu confirm lah kurus. Tembak gigi. Kacik babi. Aku kacik gigi Itu once kau ambil tu masa lepas hilang lah. Tu aku rasa. Kalau kau nak stop, fully stop susah. Ais lagi. Syabu. Kokain 70s aku rasa. Kuat benda tu. Semua tu dia addict hayal So orang nak, aku dah fikir benda ni. So orang dulu ambil benda-benda tu semua sebab memang benda tu dah ada ataupun dia nak mengurangkan rasa sakit dalam hidup dia. Mengurangkan sakit dari hidup dia. Kadang kan ubat ataupun medication kan. Dia makin lama makin ditambah. Penyalahgunaan lah kan. Ya, salah guna. Daripada salah guna lah. semua ada efek untuk apa? Untuk kesihatan sebenarnya. Dah berapa jam? Sejam 40 minit. Lebih sebab tu kita dah drain. Kita dah macam tapi recap. Kita dah cerita pasal rokok, vape, kopi, air berkarbonat, porn, banyak porn. Gambling, yes. dadah lagi. Actually ada banyak lagi tapi maybe kalau orang tengok nak lagi boleh komen. Kalau dia orang sampai part ni Komen. Aku rasa komen tu membantu. Baru aku faham kenapa YouTuber ke influencer yang buat konten dia orang memerlukan komen. Bukannya kita tak ada idea, tapi it's a two-way communication kan. Betul. Tapi kena tengok sampai habis lah baru dia dapat tahu part ni kan. So kita tak ni lagi logo lokal menyediakan servis. Jangan lupa servis printing dan juga konsult untuk design. Apa-apa boleh Roger kita orang. Boleh DM IG ataupun try email ataupun pakai burung. Bagi surat pakai burung merpati lah specifically. Burung merpati warna apa? dipegang lari. Burung sendiri dipegang berdiri. Okay. Yes, kita end the podcast here dengan pantun daripada Sakir. Okay. Tolong pantun tu letak kat grafik. Tolonglah berdiri. So, sejam 40 kita kat sini. Terima kasih siapa yang mendengar. Okay. Ada kata-kata terakhir daripada kecil? Teruskan menyokong kita, follow kita lah untuk podcast yang akan datang, konten apa yang kita buat di semua social media kita. InsyaAllah makin lama kita akan makin grow, keep improve untuk korang layan kita lah. Syakir. Belia benci dadah. itu Mizi punya kan? Belia benci dadah. Mizi benci dadah. Okay. So kita punya podcast ni adalah bukan untuk sembang ilmiah ke apa. Ini hanyalah perbincangan dan perborakan yang santai untuk Marhen mendengar. Untuk Marhen mendengar secara raw je. Betul. Teruskan je. Hidup ni satu pilihan. Betul. Nak dengar, tak dengar sudah. Dan bila dengar, jangan ambil semuanya betul. Kita end. Satu lagi. Apa dia cik? Kalau dah stop TikTok, tolong like video. Betul? Okay. Oh.
Kalau dah buka TikTok, dah view tu, tolonglah like. Sekurang-kurangnya satu pun dah sangat membantu. Sebab kita nampak je. Kita nampak je kan. Personal aku kau tak payah masuk. Betul juga. Aku tahu. TikTok personal. Ada rajin dia masuk. Oh. Okay, itu saja. Dari porno tadi tu